Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua orang Melaka yang sedang bersama-sama dengan kami dalam podcast Gasak Kaula di Melaka FM, ya, sempena dengan hari khas hari ini, Hari Malaysia. Apa pun kita nak ucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua warga Malaysia, terutamanya Sabah dan Sarawak yang menyambut Hari Malaysia, dan juga warga Malaysia yang bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih kerana menonton di TikTok Melaka FM untuk bersama dalam podcast kami. Macam biasa, kita akan bersiaran selama 1 jam di Melaka FM ini, okey. Jadi apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Yang lalu kita dapat menyambut hari kemerdekaan kita, dan ini Hari Malaysia pula. Jadi apapun hari ini, saya bukan keseorangan, saya ada tetamu-tetamu yang akan bersama-sama dengan saya sebentar saja lagi. Dan yang paling istimewanya, hari ini tetamu-tetamu saya ni, diorang ni pernah bekerja dan bertugas di Sarawak suatu ketika dahulu, dan kini menetap di Melaka dan juga bertugas di Melaka, okey. Jadi kejap lagi kita akan bersama dengan mereka. Tapi apapun, saya nak anda bersama-sama untuk tap skrin, ya, share live kita pada hari ini supaya lebih ramai lagi yang dapat menonton, dan juga kita nak dapatkan like yang banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana menjadikan Melaka FM sebagai teman hiburan anda dan radio nombor 1 orang Melaka. Baik, saya nak perkenalkan tetamu saya pada hari ini. Yang pertama, kita bersama dengan Encik Safwan. Apa khabar Encik Safwan? Baik, Zat. Baik. Alhamdulillah Encik Safwan, Sihat Encik Safwan? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah makan dah? Alhamdulillah dah. Dah makan petang, dah makan Okey, juga kita bersama dengan Zurina pula. Mak Zuria. Saya teringat Sisi pula, ya. Tak tahu. Nama Sisi sentiasa di bibir saya. Jadi bersama dengan Mak Zuria. Apa khabar Zuri? Sihat Zuri, ya? Makin sihat lah nampaknya, ya, bila berada di Melaka FM ni. Sebab apa guys, semua rakan-rakan kita yang dulu di tempat lain bertugas, ada yang di Kuala Lumpur, macam kawan-kawan saya yang ada dekat sini. Dulu dekat Kuala Lumpur badan ni kurus kering je kan, tapi bila masuk Melaka FM semua dah jadi sihat walafiat, ya. Terutamanya saya punya KBR dan timbalan pengarah saya pun bakal tak lama lagi, ya. Walaupun dia sekarang ni sedang menjaga badan dia, tapi insya-Allah, ya, satu hari nanti dia akan termakan juga racun kami. Ya, nanti besok nampak juga perutnya nanti. Okey, apa pun hari ini kita bersama dengan mereka berdua. Kita nak bercerita tentang pengalaman, ya, pengalaman Safwan sendiri, pengalaman Zuri sendiri bertugas di Sarawak, ya, suatu ketika dulu. Dan tapi sebelum tu kita nak berkenal dengan lebih rapat lagi lah siapa Safwan ni. Sebenarnya susah kita nak dapatkan Safwan ni, tapi hari ini beliau memang mengulurkan tengkuk untuk bersama-sama dengan kita sempena dengan Hari Malaysia ini, khas untuk anda tuan-tuan dan puan yang berada di TikTok. Jadi jangan lupa tap skrin banyak-banyak, ya. Kita nak bersama dengan tetamu kita. Ini dia antara salah seorang warga kerja RTM Melaka yang dah pun bertugas agak lama juga di Melaka FM ini. Lebih kurang saya jugalah, ya, berada di Melaka FM ini dan dulu pernah bertugas di Sarawak. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan Safwan. Mungkin Safwan nak perkenalkan diri dulu. Nama, ya, berasal dari mana, betul-betul orang mana, berasal dari mana, lahirkan di mana, bersekolah di mana dan sebagainya. Silakan Safwan. Okay, saya Muhammad Safwan Memang Shah. Okey. Saya dah... Dekat sikit mic ni boleh tak Bang Safwan, Takkan saya nak suapkan juga. Okay, saya dah bertugas di keseluruhan dia dah hampir 18 tahun. Okey. Jangan cerita tugas dulu. Kita nak cerita pasal diri awak. 18 tahun. 18 tahun dia. Okey, alright. Okey. Okay, saya tinggal di Bukit Katil, Melaka. Asal orang Melaka? Asal orang Melaka. Asal di mana tu? Asal Jasin. Di Jasin, Melaka. Okey. Jasin kampung? Di Kampung Felda, Tonggafa, Bukit Senggil. Anak Felda lah. Okey, tak apa. Lepas tu bersekolah di mana? Saya bersekolah di sekolah menengah, di sekolah menengah teknik. Sekolah rendah tak masuk terus sekolah menengah je. Di sekolah kebangsaan Felda Bukit Senggil. Okey, sekolah Felda Bukit Senggil. Ingat tak ada sekolah rendah tadi? Tiba-tiba besar terus masuk sekolah menengah je. Okey. Tadika nak tahu sebut. Tadika kat mana? Tadika di Felda Bukit Senggil. Felda Bukit Senggil juga. So banyak mengambilkan masa di Bukit Senggil. Di kawasan Felda. Okey, so sekolah menengah? Sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Nyalas. Lepas tu masih di Jasin lah. Masih di Jasin. Lepas tu masuk Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. Teknik Melaka Tengah, Bukit Katil. Ya. Bukit Katil. Lepas tu melanjutkan pelajaran di Politeknik Kota Melaka. Politeknik Kota Melaka, okey. Dan terus bekerja. Okey. Selepas daripada belajar tu terus dapat habis belajar saya bekerja di Infineon Technologies. Itu tempat kerja yang pertama lah. Ya. Pengalaman kerja kilang macam mana?
Saya dengar-dengar kerja kilang ni dia seronoknya overtime. Overtime dia lebih daripada gaji. Ya, betul. Pernah rasa lah tu? Kalau rajin. Kalau saya rajin pernah lah. cover untuk overtime saja selama 3 bulan. 3 bulan? Cover orang bersalin. Oh, cover bersalin lah. Cover bersalin. Okay. Tak nak kita kena cover. Cover juga 3 7 bulan. pagi, 7 malam, 7 malam, 7 pagi. Oh, tak tidur? Dia ikut shift. 7 pagi, 7 malam seminggu. 7 malam, 7 pagi seminggu. Wah, Datuk. Umpama tak ada cuti lah. Itu cabaran orang kerja dekat kilang sampai mak saya cakap orang meninggal sebelah pun kau tak tahu. Betul, sebab dah matahari pun tak nampak. Betul. Balik-balik pergi gelap, balik gelap. Itu pengalaman kerja di kilang. Berapa tahun kerja di Infineon? Infineon 3 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun lepas tu. Itu memang tempat kerja yang pertama selepas sekolah. Ya. Lepas tu cuba nasib dengan SPA. Sementara kerja 3 tahun cuba nasib dengan SPA. Lepas tu? Selama 5 kali di interview. 5 kali juga ni? Tapi 5 kali tak dapat. 4 kali tak dapat. 4 kali tak dapat, kali yang kelima dapat. baru dapat lah. Itu dah sampai rezekinya tu lah kan. So dapat tu di SPA, bertugas di mana pada permulaannya? Memang terus minta di Jabatan Penyiaran ke apa? Dia memang khusus untuk dia penjawatan untuk RTM ni dia tertutup. Okey. Memang dia pergi untuk Jabatan Penyiaran Malaysia. Memang mohon untuk Jabatan Penyiaran lah maksudnya. Kita tak mohon secara macam tertentu untuk jabatan-jabatan lain. Tapi situ memang dia tulis untuk Jabatan Penyiaran Malaysia. Memang tak tahu. Tapi dia kat situ dia tulis juruteknik. Juruteknik lah. Habis bila kita dah minta, dah lepas interview semua, terus di-attachkan di Sarawak. Terus pergi di Sarawak? Itu yang bertugas di Sarawak. Tahun bila tu? Tahun 2006. 2006 dah ada di Sarawak. Tahun 4 masuk 4/12 2006. Lebih kurang seminggu lepas tu terus pergi ke Sarawak lah, Lapodi sana. Lapodi sana terus. Berapa tahun dekat Sarawak? Lebih kurang 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Di Sarawak. Maknanya 2006 sampai 2009 lah. Ya. Lebih kurang 2009 dapat transfer ke Melaka. Dapat transfer di Negeri Sembilan sekejap. Oh, Negeri Sembilan sekejap. Okey. Lepas tu baru pergi ke Melaka. Baru ke Melaka. Okey, itu pengalaman Sapuan lah ya. Bekerja di RTM, masuk-masuk je dah dapat dekat RTM. Memang khusus untuk RTM, jawatan sebagai juruteknik juruteknik dan selepas itu selama 3 tahun. 3 tahun dapat ke Negeri Sembilan. Lepas Negeri Sembilan berapa lama Negeri Sembilan? Negeri Sembilan tak lama, rasa dalam 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, lepas tu nama naik balik untuk pertukaran 3 penjuru. So dapatlah balik ke Melaka. Dapatlah balik ke Melaka. Okey. Zaman-zaman remaja, Sapuan, zaman remaja. Kejap lagi kita cerita lah. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan Sapuan nyanyi dulu. Tuan-tuan dan puan, guys, kita nak dengarkan Sapuan nyanyi. Kalau boleh semua tap screen. Sebab orang ni memang tak pernah menyanyi dekat dalam RTM ni. Tak pernah kita dengar suara dia. Inilah khas yang pertama kalinya beliau menunjukkan bakat dalam bidang nyanyian ya. Jadi kita ni special sikit sepada dengan Hari Malaysia ni, kita bersama dengan Sapuan dengan lagu yang akan disampaikannya. Sebenarnya Hari Malaysia ni kita banyakkan lagu-lagu orang-orang Sarawak, orang Sabah ya. Jom kita dengarkan Anak Kampung dari Jimmy Pelikan. Okey. Cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja, memang tidak padan. Cantik bakau itu, banyak yang tergoda lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumah pun tiada, ada pun bapa punya. Apalagi belanja mahu bayar belian kahwin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Kena aku cinta, aku lepas
macam saya. Engkau memang cantik, nanti kau menyesal tiada guna. Aku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar belian kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Kerana aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Memang aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa dapat. Engkau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli saja. Memang tidak padan, cantik kau itu. Banyak yang tergoda lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar belian kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Kerana aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Engkau masih muda, cantik lagi menawan. Janganlah kau cari lelaki macam saya. Kau memang cantik, memang kau menyesal tiada guna. Nanti kau menyesal tiada guna. Nanti kau menyesal tiada guna. Alright. Memang kau menyesal Menyesal betul lah. Aduh, itu dia lagu yang pernah dinyanyikan oleh Jimmy Palikan. Ya, tajuknya Anak Kampung. Sebuah lagu yang agak rancak lah. Alhamdulillah. Lepas juga Wan nyanyi Boleh tahan. Boleh tahan Ada iga-iga tak suara tu? Ya, macam Sabah. Okey, baik Wan, kita nak bercerita lagi. Tapi yang ada dekat TikTok Melaka FM ni, tolong tap screen guys. Teruskan kita kasih tebus sikit, laju-laju sikit, tap screen, dan juga share live kita pada petang ini. Dan yang paling penting sekali, anda yang menonton ni yang belum follow TikTok kami, tolong follow TikTok kami follow TikTok Melaka FM supaya lebih ramai lagi yang dapat mengetahui aktiviti-aktiviti kami di Melaka FM ini. Okey, baik Saban, tadi kita dah cerita bab kerja sedikit tapi sebelum kita nak teruskan lagi pasal kerjaya anda waktu-waktu zaman remaja dulu kan, apa benda yang zaman-zaman umur lebih kurang lepas SPM dulu kan, apa benda yang Wan suka buat zaman-zaman tu? Oh, lepas SPM. Lepas SPM banyak main motor ke apa? Dengar cerita ada RZ. Tapi simpan. Zaman-zaman tu banyak tolong mak ayah. Banyak tolong dia kat kebun Lepas habis SPM dia cakap kau tak boleh tidur. Kau tak boleh nak tidur lama-lama, kau kena tolong aku. Tolong dekat kebun. Ya, kau kena rasa apa aku getah. Ya. So pandai menawih ni. Setakat 10 ekar tu alhamdulillah buat seorang. 10 ekar buat seorang, Masya Allah. Guys, 10 ekar. Nasib baik tak ada pokok kat sini. Tak ada, kita nak tengok. Tapi sekarang dah tak ada pokok getah lagi. Semua dah pakai sawit okey, tanam sawit. So masih ada lagi sawit tu, ladang. Ladang ada lagi. Ada lagi masih ada lagi. Jadi siapa yang kerjakan sekarang? Sekarang ni semua kudat dah tak ada. Upah orang. Saya pun dah kira balik pun hanya kudrat dah tak ada hanya ujung minggu. Kudrat dah tak ada. Sekarang ni kita upah orang upah petik lah. Upah petik pokok upah petik, upah baja.
Sampah. So makan hasilnya lah setiap, tunggu hasil. Setiap bulan. Setiap bulan ke setiap minggu? Setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan dapat hasilnya lah. Rasa sekarang punya harga macam mana? Okey. Sekarang lebih kurang 1 tan 800 ke atas. 800 ke atas So sekali sebulan berapa tan boleh dapat? Sebulan average lebih kurang 7 ke 8 tan. 7 ke 8 tan Alhamdulillah lah Patutlah ada RZ. Orang tak mampu nak beli RZ. Harga RZ punya harga dia ada disimpan. So bila zamannya Wan suka bermain dengan motor macam remaja-remaja lain? Itu zaman motor. Zaman lepas SPM juga. Okey. Lepas SPM tu baru kena motor lah. Baru kena motor. Itu pun guna motor tu lah. Starting. Motor pertama pakai apa? Honda Cup lah yang berbulat tu. Itu Yamaha Cup. Yamaha Cup Y80. Itu motor lama legend tu. Motor legend. Masih ada lagi. Ada lagi. Masih boleh jalan lagi? Boleh jalan tapi jangan bawa lah, memang bawa anak jalan-jalan petang kan. So bilanya ada RZ tu? RZ ni masa saya selepas belajar politeknik. Selepas tu baru ada. Sebelum tu saya pakai motor biasa dulu. Lepas saya praktikal di sebuah kilang di Melaka ni. Time tu kilang tu kita boleh overtime. So titik. Time tu overtime yang saya dapat tu saya kumpul lah. Yalah. Kumpul. Time tu keluaran pertama 125Z. Keluaran pertama 125Z. 125Z tu saya dapatkan zaman poli semua. Lepas tu saya bertukar motor tu dengan abang ipar saya. So dia ambil 125 atau ambil RZ? So sampai sekarang masih ada lagi motor RZ tu masih ada lagi. Tak jual. Yang 125Z tu saya dah jual. Tak jual lah. RZ tak jual lah. RZ tak jual. Kalau siapa pemberani yang boleh dapat. Dengar tu guys, siapa ada yang memberani yang nak mendapatkan RZ, yang mendapatkan 35,000 boleh jumpa saya. 35,000. Restore saja dah sampai 18,000. Restore saja Memang harga mahal spare part. Spare part mahal lah kalau kita nak cari yang orang panggil original. Original gang, itu dia original. Tapi memang barang-barang RZ boleh dikatakan orang kayangan lah betul. Memang susah nak dapat sekarang sebab barang rare kan. Barang rare. Okey, itu zaman remaja lah. Okey. So tahun bila Wan mendirikan rumah tangga? Itu yang berat tu kalau lelaki nak fikir tarikh. Kau tak ingat? Tak ingat. Sekejap lebih kurang 2010. 2010. Ingat juga. Ada tangan kira dah. Kira. 2010 dengan rumah tangga. Masa tu dah bekerja lah. Masa tu dah ada dekat RTM kan. Dan tu kira saya hari 9 lah masa tu. Dalam 4 tahun selepas Sarawak tu saya berkahwin lah. Okey. Tapi isteri tinggal di Semenanjung. Di Semenanjung lah. Tak bawa isteri sekali lah. Saya dengan penuh yakin saya akan dapat transfer ke Semenanjung. Penuh yakin Penuh yakin. Tapi menunggu juga bertahun lah. Lebih kurang setahun lah. So dapat juga akhirnya balik ke Melaka. Okey. So bertugas selepas di Negeri Sembilan di Negeri Melaka. Okey. So Melaka, apa tugasan pertama yang Wan diarahkan ataupun diletakkan di unit mana? Di unit ICT. Okey. ICT sampai sekarang. Okey, cuba Wan cerita sikit ICT, apa yang Wan buat sebenarnya di unit ICT? Dia membabitkan rangkaian internet. Okey. Lepas tu dia punya macam e-perolehan. Lagi apa lagi semua yang berkaitan ICT lah. Cuma berkaitan dengan termasuk dengan design grafik semua. Internet, komputer semualah teknologi. Okey. Jadi itu yang Wan buat sekarang ni di RTM Melaka sampailah sekarang ni. Dan Wan juga merupakan salah seorang staff yang orang kata pandai dan juga mahir dalam bidang design design, boleh buat design banner, backdrop dan sebagainya. Dia antara staff yang mahir lah. Dan memang kebanyakan design kami yang ada backdrop ke atau apa saja di TikTok dan sebagainya, di muka buku ke apa ke, semua design dibuat oleh Safwan kebanyakannya, selain dibantu oleh Syazmil Syazmil dan juga yang lain lah. Jadi itu antara kemahiran yang Safwan ada. Okey, baik,
kita nak bersama pula dengan seorang lagi ni, seorang wanita yang kata beliau ini pernah juga duduk di bahagian rancangan menjadi seorang penyampai dan selepas itu bertukar pula ke unit berita ataupun best. Jadi kita bersama dengan Zuri, Mak Zuri ya. Ya, betul. Okey Zuri. Kenalkan diri dulu, Zuri orang mana? Kita nak tahu Zuri asal betul-betul orang mana dan juga mendapat pendidikan awal di mana sebagainya. Okey, saya Mazuria binti Zulkifli. Okey. Saya dilahirkan di Hospital Besar Kuching Sarawak. Ini baru betul orang Sarawak kan, hari Malaysia. Okey lagi. Selepas 3 tahun saya berpindah ke Semenanjung, Johor. Okey. Sebab ayah saya polis kan. So pindah ke sana. Saya membesar di sanalah. Saya sekolah sekolah rendah, saya sekolah Seri Tebrau. Seri Tebrau, okey. Lepas tu saya pergi ke sekolah menengah Seri Tebrau. And then sekolah menengah Ulu Tiram. Lepas tu SPM saya bekerja. Bekerja tahun bila tu? Mula bekerja? Tahun 2002 gitu. 2002. Bekerja di? Saya bekerja kat promoter je dulu. Okey. Sebagai dekat Jasco. Okey. Jasco Tebrau tu waktu tu. Lepas tu saya pun macam Safwan jugalah. Mencuba nasib dekat SPA. Cuba nasib dekat SPA. Akhirnya? Juga. Lepas tu akhirnya saya dapat. Dapat di mana masa tu? Dekat Petaling Jaya. Petaling Jaya. Waktu tu dekat Jabatan Filem Negara. Jabatan Filem Negara guys. Jadi apa tugasan dekat Jabatan Filem Negara tu? Ramai orang tak tahu ni. Kat situ kita banyak menyimpan arkib-arkib jugalah, bahan-bahan arkib juga di situ. Kat situ saya bagi dokumentasi. Kat situ juga kita ada buat editing apa semua. Tapi kita orang guna filem waktu tu. Yalah zaman tu. Okey. Lepas tu buat tapisan Buat tapisan? Tak, itu KDN. KDN. Cuma filem negara saja. Kita pun ada buat PSA jugalah. Okey, ada buat PSA. Okey. Lepas tu tahun 2013 saya berpindah ke RTM Angkasa Puri. 2013. Okey. 2013 RTM Angkasa Puri. Lepas tu 2015 baru saya datang ke Melaka. 2015 datang ke Melaka. Jadi mula-mula datang Melaka memang duduk di unit rancangan, betul kan? Betul. Unit pemasaran sebenarnya. Sebelum tu pemasaran lah. Tapi dalam masa yang sama di rancangan lah maksudnya kan. So rancangan buat penyampai lah. Rasa tu macam mana rasa untuk orang yang tak pernah jadi DJ, yang tak pernah jadi penyampai, tak pernah bercakap dekat radio dan sebagainya, tiba-tiba ditugaskan untuk menjadi penyampai radio. Itulah macam mana rasa? Saya seorang pemalu sebenarnya. Saya gemuruh juga depan. Tapi nampak macam lebih tak malu sekarang. Okey. Lepas tu Haji Izam ada bagi peluang saya untuk jadi DJ. Itu saya cuba. Lepas tu alhamdulillah lah. Lepas tu tahun 2020 saya dipindahkan ke bilik berita. Jadi alhamdulillah. Selama berapa tahun jadi DJ? 2000 dalam 3-4 tahun. 3-4 tahun jugalah jadi penyampai dekat RTM Melaka. Pengalaman jadi penyampai macam mana rasa? Apa yang selalunya Zuri ketengahkan dalam waktu Zuri berada di radio ataupun bercakap di radio? Selalunya saya kongsikan lah apa yang pendengar nak, apa yang pendengar nak dengar lagu, apa yang dia nak ceritakan pada kita. Dan jadi DJ ni bukan senang sebenarnya. Betul. Ada orang cakap senang je bercakap je, susah pun. Okey. Jadi DJ ni pun ada juga cabaran dia sebenarnya. Betul. Ingat duduk dalam konti boleh cakap seseorang, boleh cakap apa-apa. Kita ni bahagian kerajaan kan. Kita tak boleh suka-suka. Betul. Kita kena orang kata ada info lah untuk bercakap ni. Lepas tu saya satu cabaran itu, satu lagi cabarannya bila ada tetamu. Bila tetamu tu yang risau. Lepas tu bila waktu azan, saya takut terlepas. Azan. Lepas tu waktu bila buka puasa pun satu lagi. Risau risau. Terlebih 1 minit dah berusaha dah tu. Betul. Orang tunggu-tunggu tak azan. Orang lain dah buka kan. Radio Melaka tak azan lagi. Itu berat juga macam tu kan. Tapi itulah antara cabaran-cabarannya bila jadi penyampai radio kan. Sebenarnya bukannya mudah sebenarnya ya. Betul. Okey, lepas tu Zuri ke unit berita. Unit berita buat sebagai wartawan lah. Pengalaman Zuri macam mana jadi wartawan? Banyak benda lah saya belajar juga jadi wartawan kan. Tak pernah juga kan masa tu untuk penulisan dan sebagainya? Tak pernah. Tak pernah Ini pun kira bidang terjun. Bidang terjun, okey. Terus je ni mula-mula takut juga nak pergi ke bilik berita tu. Tapi alhamdulillah boleh juga buat. Boleh buat sampai sekarang Dah pernah buat stand up ke ada kan? Ada. Selalu kan stand up kan? Semalam saya punya HI saya Badi Canting.
Nanti boleh tengoklah kat YouTube. Okey. Jadi itu antara pengalaman-pengalaman Zuri. Kejap lagi kita nak tanya Wan balik lah pengalaman dia masa dekat Sarawak dulu. Macam mana bekerja di Sarawak, suasana bekerja di Sarawak. Pengalaman lah sebenarnya kan. Pengalaman, kita nak tahu pengalaman dia bekerja di Sarawak macam mana. Tapi sebelum tu guys, kita nak dengar suara Mazuria. Ni juga antara staf yang tak pernah mengeluarkan suara dia kerana dia sangat pemalu. Jadi hari ni saya tak tahu macam mana dia boleh terlepas. Sama-sama kita nak dengarkan suaranya. Lagu yang akan dinyanyikan adalah sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh Dayang Nur Faiza. Ini bukan calang-calang ni, orang Sarawak juga. Jadi orang Sarawak nyanyikan lagu orang Sarawak. Jom sama-sama kita dengarkan Seandainya Masih Ada Cinta. Abang Izzat backup. Abang Izzat backup. Dah bagi tahu kan?
dosa dan dilema. Rindaku semoga kau sedar kesilapanmu. Yes, itu dia guys, Mas Suria. Tap screen. Yang paling penting anda teruskan tap screen sampai 500,000 ke 300,000 ke. Teruskan tap screen dan juga share live kita pada petang ini ya. Selamat Hari Malaysia kepada anda yang baru saja menonton bersama dengan kami, tentunya di TikTok Melaka FM dalam podcast Gasak Kaula di Melaka FM ini. Baik, kita nak tanya pengalaman Safwan sendirilah bekerja di Kuching, di Kuching lah di Kuching Sarawak. RTM Kuching. RTM Kuching Sarawak ya. Berapa tahun tadi kata di Sarawak? 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Yeah. Pengalaman Safwan sendirilah berada di negeri orang ya, bukan berada di negeri sendiri tapi bertugas di negeri orang. Macam mana rasanya bertugas di tempat orang? Dia ni bak kata, nak menyesuaikan diri. Yalah, bak kata pepatah masuk kandang kambing mengembek. Masuk lembu, kandang lembu mengemu. Macam mana mengembu tu? Okey, alright. Okay, alright. Sampai-sampai je kita pertama sekali kena tahu adat resam dia orang. Adat resam dia. Apa pantang-pantang. Sebelum sampai pergi ke sana memang ada research dulu ke? Tak pernah. Tak pernah research. Just pergi kita redah je lah. Tapi kena beringat lah. Sebelum nak pergi tu kita kena minta izin orang tua dulu lah. Yalah, itu memang. Okey. Kalau mak cakap time tu, mak cakap tak payahlah pergi. Tak payahlah. Saya cakap okey, pusing balik lah. Tapi mak ayah restu lah pergi ke sana. Time tu kau pergi je. Okey. Mungkin tu rezeki kau kat situ. Betul. Pergi je. Itulah kali pertama keluar dari Melaka keluar dari Melaka. Tiba-tiba memang seberang laut terus lah. Terus seberang laut. Memang dia tak bagi can terus. Naik tongkang ke apa di sana? Time tu naik flight lah. Naik flight lah. So sampai di sana macam mana rasa? Sampai je jejak je kaki ke Sarawak. Ni dah tempat orang ni, bukan tempat aku ni kan. Ni bukan kat Melaka lagi. Mana aku nak tuju ni? Ke ada orang yang datang ambil ataupun ada kawan kat sana dan sebagainya? Time tu memang kita datang memang package lah dengan 12 orang. Oh, okey. So 12 orang. Ramai lah. Satu flight semua? Ramai. Satu flight? Ya. Memang satu flight tu semua-semua kita pun tak kenal siapa. Okey. Yang saya tahu kat sini seorang je. Yang sama saya Bazli. Bazli! Yeah. Jadi apa kata Bazli masuk sekali dalam podcast ni? Dia memang sama flight dengan saya. Sama flight, okey. Sama lapor diri. Tarikh yang sama. Sampai sekarang memang rapat berdua tak boleh dipisahkan. Dah dijodohkan. juga. Alhamdulillah. Okey. Time tu memang kita tak kenal siapa-siapa lah. Okey. Surat yang kita terima pun memang keluar-keluar pun memang terus Sarawak. Sebelah saya Bazli Sarawak. Dan sebelah saya pun ada member saya budak Terengganu pun Sarawak. Semua Sarawak juga. Semua 12 orang yang duduk situ. Memang Sarawak. Yang duduk dengan saya semua Sarawak. Wah. So memang time tu zero lah cakap. Blur lah sampai kat sana blur lah. Saya tanya dengan kawan saya, Bazli kau pergi tak? Kalau tak pergi kita naik motor kita balik Melaka. Okey. Apa dia cakap dia pergi. Dia pergi juga. Dia tanya dengan member lain tu cakap pergi. Semua pergilah. Bila kita cakap pergi, automatik satu tiket satu hala ke sana dah diterima. Okey. Bila time tu pergi redha lah. Sampai sana dah ada satu bas menunggu. Oh, okey, dah ada bas menunggu. Kira RTM Kuching time tu dia sambut orang dah sambut, dah tahu lah. Ada 12 orang. Ini 12 daripada orang Semenanjung ni. Semenanjung, tak tahu degil tak tahulah. 12 orang ni. Time tu memang kita sampai hujan lebat tau. Hujan lebat. Sampai kita dah keluar, dah check out semua. Okey. Dah bawa beg sampai luar. Bas tu memang ada kat situ. Bas tu memang dah lama. Dah tunggu kat airport tu lah. Kan? Dah lama tak jalan. Ni pengalaman pertama. Memang dah lama tak jalan. Sebab tak ada orang nak ambil. Memang bas tu dah lama tak jalan. Dan memang dia orang pun pada sana nak start tu kena tolak ramai-ramai. Dah lah naik kapal terbang dia jauh. Kena menolak bas pula. Ya, time tu itu satu pengalaman juga tu kan. Time tu memang bas tu dah stop engine, tak boleh start. Tak salah kita kena tolak. Bateri kong. Itu pengalaman pertama lah. Memang luck, tak ada luck kata apa. Mengerikan. Pengalaman yang mengerikan tak pasal-pasal. Sampai sana kita terus naik bas. Naik bas. Pergi ATM lah. Lepas tolak bas tu. Sampai ATM
kita lapor diri lah. Lapor diri sana lah. Tapi bila lapor diri sana, dia orang cakap, kita orang tak tahu kamu orang nak datang sini. Sudah pula. Lepas tu? Lepas tu kita macam dah blur lah. Ya, betul lah. Dia cakap, dia akan telefon KL, minta surat macam-macam lah time tu. Barulah dia cakap, kita orang dah boleh dah terima. Okay. Lepas tu adalah satu berita khabar kan, mengatakan kita orang ni pula daripada Semenanjung akan dipecahkan lagi ke regional-regional. Okey. Mungkin saya dengan yang budak ni pergi ke Sibu. Yang ni 2 orang lagi pergi ke Miri. Lagi berceramuk kepala ni. Kau dah sampai. Risau pula ya. Habis lala tu surat daripada HQ. Dia cakap mengatakan budak yang 12 orang ni dia akan duduk dekat Tank Kuching saja. Yang mana budak Sarawak yang datang yang baru lapor diri itu yang akan ditolak ke Limbang. Miri. Okey. Lak itu lah. Nasib baik tak kena Limbang. Nasib baik tak kena Limbang. Habis lak kat situ. Lepas tu posting tu dalaman pula baru dia letak macam saya 3 orang. Ini kalau kena Limbang mau berlubang telinga. Duduk lama kat Limbang ni. Baru lepas dah dapat tu baru dia masukkan kita ke unit-unit lah. Dia pecah ke unit kamera. Macam saya kena bahagian radio tapi unit otomasi. Bali masa tu bagaimana Bali? Bali dia special. Dia juru kamera. Hebat. Pengalaman dia juru kamera lah. So kita dah tahulah sekarang ni dia juru kamera. Dah tak lagi mana lah. Dah ada orang spare. Kalau nak buat dokumentari panggil dia. Dia diam, low profile okey, lepas tu baru dia masukkan kita kat unit. And then rumah macam mana cari kat sana? Okey, rumah time tu kita tanya-tanya dengan orang Sarawak. Orang Sarawak ni semua friendly. Kita tanya-tanya dia, dia cakap ada bilik-bilik ni lah, bilik-bilik kosong lah. Dekat time tu Kampung 8 tak salah. Kampung aku tu macam Kampung Kude. Kampung Kude? Time tu nama dia Kampung Kude lah. Time tu kita belum menyewa lagi. Time selepas lapodi tu kita duduk satu bilik. Bilik lah, duduk bilik tu. Penempatan sementara lah. Macam kita orang 12 orang ni panggil rumah mak burung. Rumah mak burung? Ya, sebab owner rumah ni dia ada burung kakak tu. Tu rumah mak burung. Sampai sekarang grup WhatsApp rumah mak burung tu lagi lah. Ada lagi lah. Itu yang mana pengalaman pernah duduk dekat sana lah. Duduk berkongsi bilik kan. Bilik habis. Tapi yang best kan bilik-bilik tu kita berkongsi macam mana ada kat situ Iban. Iban duduk. Campur lah. Kat situ kita kenal Iban lah kat situ. Pernah belajar bahasa Sarawak ke duduk sana? Saya ni jenis tahu orang tu cakap tapi saya tak boleh nak balas. Tak boleh nak balas dengan perkataan. Faham lah tu. Zuri boleh cakap sikit Sarawak tu, dia faham tak? Saya kalau jumpa saudara pun saya boleh cakap. Kalau begini saya tak boleh nak cakap. Macam tu pula. Dia kena saka dia masuk. Dia ada aura dia lah. Aura dia. So kalau sekarang ni memang tak boleh langsung kan? kan? Saya dah banyak cakap Semenanjung, cakap sini. Lagi saya pun orang sini cakap saya cakap Sarawak kan dia tak faham pula. Tak praktis lagi lah. Tak saya ni. cakap dengan mak saya je lah. So kalau balik kampung memang cakap Sarawak. Sikit pun tak boleh cakap sikit. Takkan lo. Si Mauk. Si Mauk tu apa? Tak ada. Tak nak. Tak nak. Si Mauk. Boleh juga mana? Si Mauk tu tak nak lah. Tadi Zuri sebut apa tadi? Kelakar. Kelakar tu bercakap. Kelakar tu bercakap. Kat sini kelakau. Kelakau dia ketawa kan? Kelakau. So kelakar tu bercakap. Si Mauk tu tak nak. Cakap lah tak nak tadi Okey, jadi faham guys yang mana orang Sarawak tu betul kan? Betul lah dia cakap betul. Okey, so memang boleh faham lah orang Sarawak cakap. Jadi masalah dari segi pemakanan macam mana makan kat sana? Makanan dia hari-hari mi kolok pantai ke? Tak juga. Tak juga. Tapi macam mi kolok kan, cerita pasal mi kolok. Macam member saya orang Terengganu. Okey. Dia cuba sup terus. Jadi mi sup. Dia kena makan sikit-sikit. Dia kena cara makan dia. Tu saya cakap masuk kira datang kena tahu adat orang sana lah. Yelah. Nak tahu juga kan. Aku tak boleh masuk ni, kering sangat. Cuba jadi mi sup. So tu pengalaman dekat sana lah. Dia makan orang Sarawak dia berlainan dengan kita kat Semenanjung kan. Dia memang kurang sangat pedas.
Dia memang kurang pedas. Dia kurang pedas. Lepas tu cakap bubur pedas tapi tak pedas juga. Tak pedas juga. Dia macam lebih kurang Kelantan lah. Pedas tapi manis. Manis pula terlalu manis. Kita berkata kan bubur pedas enggak rasa lah. Tapi bukan tak pedas. Tak pedas pula. Itu makanan orang Sarawak. Bagi dia orang dia dah pedas lah. Iyalah. Okey. Baik, kita rehat sekejap. Kita nak nyanyikan sebuah lagu lagi. Sebuah lagu ini lagu patriotik lah Cik Asri kebil-kebil mata Cik Asri kita. Okey, jom. Lagu ni pernah dinyanyikan oleh Aris Ariwatan. Lagu ni berjudul Anak Malaysia lah Sepada dengan Hari Malaysia ni guys. Semoga semua terhibur. Dan jangan lupa teruskan jangan berhenti tap screen dan share live kita pada petang ini InsyaAllah. Sama-sama kita pegang bendera guys. Yang mana tahu nyanyi dekat rumah tu nyanyi sama-sama Padang besar jadi sempadan, Johor nun di selatan. Aib orang jangan kau hebahkan, baik orang jadi teladan. Dewa gadis Sarawak cantik cerita, gadis Sabah sama lajulah. Bukan calang anak kita, dulu pernah jelajah dunia. Tepis ke kanan, kalau ada katakan kita masih anak hingusan. Singsingkan lengan demi kemajuan, jika bangsa jadi taruhan. Percayalah kejayaan, juang jenih, doa handai dan taulan. Percayalah kemenanganmu, buat ayah bunda serta cucu. Jangan cuak, ada kecundang, urus setapak, salah dipandang. Ayo bangun betulkan, ngalah bukan kalah. Kita anak Malaysia, kami anak Malaysia, kami pewaris bangsa, rela apa saja demi Malaysia tercinta, rela berputih tulang untuk aman dan berjaya. Ayo kita anak Malaysia, kita pewaris bangsa, rela apa saja demi Malaysia tercinta, rela berputih tulang untuk aman dan berjaya. Usah kami divisualkan dengan dongeng ceria kawan. Lain hulu, lain barang, lain dahulu, lain sekarang. Tepis ke kanan, kalau ada katakan kita masih anak hingusan. Singsingkan lengan demi kemajuan, jika bangsa jadi taruhan. Percayalah kejayaan, jua jerih, doa handai dan taulan. Percayalah kemenanganmu, buat ayah bunda serta cucu. Jangan cuak, ada kecundang, urus setapak, salah dipandang. Ayo bangun betulkan, kalah bukan kalah. Kita anak Malaysia, kami anak Malaysia, kami pewaris bangsa, rela apa saja demi Malaysia tercinta, rela berputih tulang untuk aman dan berjaya. Namun kita anak Malaysia, kami pewaris bangsa, rela apa saja demi Malaysia tercinta, rela berputih tulang untuk aman dan berjaya. Hari Malaysia. Yes, itu dia lagu yang pernah dinyanyikan dan dipopularkan oleh Aris Ariwatan, guys. Terima kasih yang masih lagi menonton bersama dengan kami di TikTok Melaka FM untuk Gasak Kaula podcast kita pada hari ini. Istimewa bersama dengan Hari Malaysia 16 September yang kita sambut pada hari ini. Terima kasih kepada anda kerana menjadikan Melaka FM sebagai teman anda dan radio nombor 1 untuk anda semua. Okay? Alright, baik. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Wan dan juga Zuri.
Okey Wan, tadi Wan dah cerita tentang pengalaman berada di Sarawak ya, duduk di Sarawak, bertugas di Sarawak Wan dekat sana masyarakat mereka macam mana Wan? Bukan sahaja di staff lah di RTM tapi masyarakat luar sana. Okey, masyarakat luar dia semua macam Melaka juga. Okey. Tapi dia orang jenis macam bercakap harian pun memang menggunakan bahasa Sarawak. Sarawak lah, yalah dah ada dia orang Sarawak kan. Nak tak nak pun macam saya pun bercampur pun kena dengar cakap dia, tapi saya balas bahasa Melayu lah. Ada bercampur dengan orang luar selain daripada RTM? Mak Burung tadi tu lah rumah itu je lah. Rumah Mak Burung tu je lah. Rumah penyewa je lah. Yang kira berhubung dengan orang luar lah. So kenderaan dekat sana macam mana Wan? Pergi kerja, balik kerja dan sebagainya? Pergi kerja, balik kerja, saya menggunakan motosikal lah. Motosikal. Kira pada rumah tu lebih kurang 3 minit je kot pergi ke RTM. Selepas rumah Mak Burung tu kita pindah. Okey, ke mana lepas tu? Kita pindah ke jalan ke rumah sewa dekat Jalan Kudir nama dia. Kat situ pula. Situ berapa ramai duduk satu rumah? Situ lebih kurang 6 orang. 6 orang lah. Semua budak-budak tadi lah. Termasuk Bazli? Masuk Bazli. 6 orang termasuk Bazli lah. Termasuk Bazli semua. Dekat situ lebih kurang 3 minit perjalanan ke RTM. Itulah pengalaman berada di Kuching, Sarawak bekerja di sana, bertugas di sana. Jadi Wan merasa juga bekerja bukan saja di negeri sendiri, malah di tempat orang Itulah orang kata tadi, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang lembu mengembu. Mengembu Jadi itu pengalaman Wan. Okey, Zuri sendiri sebagai orang Sarawak, Zuri. Kampung asal Zuri. Macam mana keadaan kampung di sana? Sama je macam kat sini. Okey. Saya kampung saya kat Kampung Lintang, Petrajaya. Jauh tak kalau nak ke Kuching? Tak, dekat memang kita. Tak jauh lah. Tapi kita selalu kalau ke bandar tu kita naik penambang. Penambang yang dekat sungai tu ke? Naik. Dia akan sampai ke sungai depan Pekan Kuching. Seberang je. Seberang jalan. Situ dah dekat lah kalau kita orang nak tempat yang bandar. beli kek lapis tu lah. Ada juga. Kat situ. So memang kalau nak pergi bekerja memang menggunakan pengangkutan tu lah. Tak kira lah, ada yang guna penambang, ada Okey. yang guna naik bas. Penambang biasa berapa ringgit pergi balik? Saya tak pastilah sekarang ni. Dulu masa zaman Zuri pergi? Letak duit. Letak je? Kadang-kadang duit. Dia tak ada minta duit, kita letak je lah. Ikhlas. Ikhlas lah. Tapi sekarang dia dah guna QR. Sekarang moden, sekarang mesti ada QR lah kan. Kadang ada orang tak letak ke apa kan. Tapi QR pun orang banyak juga. Yang ada bukannya semuanya betul. Tapi kadang-kadang penambang tu selalu kita nampak buaya kat sebelah kita lah. Memang betul Memang betul. Memang betul Kita boleh nampak sekarang dia jalan seiring dengan kita naik bot tu. Tapi dia tak ganggu lah. Tak ganggu lah. Okey. Itu memang dekat kawasan tu memang banyak buaya kan. Dekat area sungai tu, kat Kuching tu memang banyak buaya. Jadi Zuri sebagai orang Sarawak sendiri, pengalaman Zuri pula, Zuri duduk di Sarawak, memang asal Sarawak tapi berpindah ke Semenanjung. Pengalaman Zuri bekerja di Semenanjung, macam mana menyesuaikan diri pada permulaannya? Sebab saya tadi dah orang besar. Semenanjung pergi Sarawak. Dia orang Sarawak pergi Saya Semenanjung. banyak membesar dekat Johor. Okey, okey. Saya dah biasa. Dah biasa dengan Malaysia. Saya berhijrah Malaysia. ke Semenanjung. Saya berhijrah ke KL lah lepas tu kan. Itu sebab saya jauh dengan mak bapak saya. Sebab sebelum ni kita tak pernah berjauhan kan. Tu ayah saya pun kata kalau tak okey balik-balik. Jadi dekat Semenanjung ni memang Zuri seorang sajalah sebelum tu lah, sebelum kahwin lah. Ada adik-beradik yang lain? Ada adik-beradik yang lain. Ada adik-beradik. Abang saya semua dah menetap di sini. Semua dah Mak menetap ayah di saya sini. kadang-kadang kat sana, kadang-kadang dia ada kat sini. Dia ulang-alik lah. Orang selalu balik kampung sana lah. Balik kampung juga. So setiap perayaan baliklah. Balik kampung lah, kalau hari raya balik sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Jadi itu pengalaman antara kedua-duanya ya. Yang seorang berasal dari Melaka pergi ke Sarawak bekerja, yang seorang lagi daripada Sarawak datang ke Melaka bekerja kan. Jadi itulah pengalaman kehidupan kita ya. Ada pengalaman yang pahit, ada pengalaman yang manis ya. Macam Wan sendirilah, pengalaman yang paling manis yang tak boleh dilupakan. Tapi sebelum tu kita nak dengar nyanyi dululah ya. Kejap lagi boleh ya Wan kita cerita. Okey. Alright, kita nak bersama dengan Sapuan sekali lagi. Ketua Kompo kita dah boleh masuk lah ya. Menyanyi sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Hujan.
Pagi yang gelap ya? Pagi yang gelap. Pagi yang gelap. Kini sudah cerah. Tapi bersyukurlah Wan dapat balik ke negeri sendiri dapat bertugas dekat sini, alhamdulillah lah. Okey. Pagi yang gelap. Kenyang ketuk kombo itu Lebih tua dariku, sabar menunggu kepulanganmu, ku tunggu. Bukan maksudku mendiam, tiada niat menyimpan dendam. Hakikatnya rindu yang mendalam. Jalan ini kan membantu. Hari esok siapa yang tahu? Kata ibu dengar sahaja, cerita hanya kita berdua. Pagi yang gelap kini sudah terang. Aku adikmu dan engkau abang. Ku amat merindu kamu. Pagi yang gelap kini sudah terang. Aku adikmu dan engkau abang. Ingin ku ulang ke masa dulu. Hubungan kita tarik nafas terus. Aku tak apa-apa. Jalan ini kan membantu. Hari esok siapa yang tahu? Kata ibu dengar sahaja, cerita hanya kita berdua. Pagi yang gelap kini sudah terang. Aku adikmu dan engkau abang. Ku amat merindukan kamu. Pagi yang gelap kini sudah terang. Aku adikmu dan engkau abang. Ingin ku ulang ke masa dulu. Pagi yang gelap kini sudah terang. Aku adikmu dan engkau abang. Ku amat merindukan kamu. Ingin ku ulang ke masa dulu. Hey. Alright, itu dia Safwan Shah dengan lagunya Pagi yang Gelap Dari nyanyian Noh Hujan. Kini sudah terang. Kini sudah terang. Okey, dah tak gelap lagi Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih yang masih lagi menonton dan semestinya setiap perkara yang kita lakukan mesti adalah perkara yang pahit, yang manis Dan nak lebih-lebih lagi kita bertugas di tempat orang, di negeri orang kan. Orang kata hujan batu di negeri orang baik lagi di negeri sendiri kan. Okey, so macam mana Wan? Wan rasa pengalaman Wan selama 3 tahun bekerja di negeri orang tu. Apa pengalaman yang paling manis sekali yang Wan rasa memang tak boleh nak lupakan dekat sana?
Dia yang paling manis sekali, kita memang banyak best friend lah. Kawan-kawan baru kan. Kawan-kawan baru macam, yelah daripada orang betul-betul pada orang Sarawak sendiri. Dia orang jadi kawan sana. Jadi kawan lah. Dia macam terlalu friendly. Ya, ya. Sampai apa macam kita dah pindah pun dia tetap ingat nanti Wan kau datang ke Sarawak jangan lupa ke rumah abang. Rumah abang ni saya tunggu kau datang. Bila sampai dekat airport kau cakap kau tak ada hotel kau beritahu. Dia punya macam tu kan. Kita relationship tu kan, dia punya persahabatan. Nak cakap kita baik ni tak juga kan. Tapi nakal juga. Biasalah lelaki. Okey, so tapi jadi memang best friend betul lah. Ya, betul. Tapi sekarang brother tu pun dah pencen. Pencen lah. Dia memang di RTM Sarawak lah dulu. Dia memang RTM Sarawak. Sampai ada seorang tu daripada kaum Bidayo lah. Nama dia Anyar Lehab. Anyar Lehab Anyar Lehab namanya. Saya panggil dia Mr. Anyar. Mr. Anyar lah. Dia pun cakap kalau sampai Sarawak beritahu. Kalau nak jalan beritahu. Sampai sekarang masih ada kontak lagi? Still ada kontak. Kadang macam ada benda-benda WhatsApp saja kan. Okey. Sihat ke? Cakap okey sihat. Bila datang Sarawak, itu je. Jadi kalau ada masa besok pergilah singgah jengah-jengah. Itulah masih ni lagi dah. Itulah pengalaman. Dan pengalaman pahit macam mana? Tolak bas tadi tu. Itu pengalaman pertama tu. Turun airport dah kena tolak bas. Memang tak boleh lupa tu. Dia pengalaman yang tak ada pahit lah. Kita join macam apa, dulu Jabatan Perpaduan ni dia buat satu program. Okey. Orang-orang yang mana datang ke Sarawak dikumpulkan. Lepas tu dia hantar ke ni dia berkenal dengan adat-adat dia orang. Okey. Macam berkampung gitu. Berkampung lah. Berambih. Tapi semua tu orang Semenanjung yang baru datang dalam lebih kurang dalam sebulan macam tu dia kumpulkan. Lepas tu dia bawa pergi ke kampung-kampung. Time tu kita orang yang wakil RTM ni semua kena pergi dekat bahagian muka. Dekat situ kita berkenal macam adat-adat orang sana kan. Iban kau tak boleh cakap apa. Masuk rumah orang ni kau tak boleh buat apa. Ada pantang-pantang ni Ada pantang-pantang lah. Kalau kau nak buat ada pernah rasa macam menaruh hati ke terpikat orang sana ada? Tak ada. Tak ada. Tapi situ ada mak angkat lah. Ada mak angkat lah. Ada mak angkat dengan bapa angkat. Mak angkat. Betul mak angkat lah. Betul lah. Apai dan Indai. Apai dan Indai. Apai Indai Apai tu ayah. Apai ayah. Indai tu mak lah. Mak. Macam mana boleh jadi mak angkat bapa angkat? Itu terjadi masa perkampungan tu. Program tu lah. Kau ni apa diletakkan kau okey. So dia bagi-bagikan lah rumah-rumah. Tapi pergi rumah panjang. Kita tidur sana. Tapi memang betul-betul rumah panjang. Tidur sana. Setiap malam tu kita mengajat. Joget tu. Tapi semua aku tak boleh bayang macam mana dia joget. Tapi rasa cuba Wan tunjuk sikit macam mana contoh dia. Yang expert ni Bazli expert. Okey. Dia letak balik masuk. Dia letak bakul belakang. Kena letak bakul. Kutip hasil pusing pokok. So macam mana tarian dia tu kan? Tarian dia tunjuk sikit. Tapi beri lah tunjuk sikit. Tunjuk sikit je. Guys nak tengok guys. Okey, tap screen. Okey. 300,000 tap screen. 300,000. Dia Bazli expert lah Bazli. So memang dia kalau dengar bunyi tu dia bergantung dia automatik dia joget. Kat rumah panjang makan apa? Dia time tu kita orang di-split kan lah makan. Sebab kita datang dengan bawa Jabatan Agama Islam Sarawak. Okey. Macam makanan orang Semenanjung ni semua yang ada ikuti program semua diuruskan Jabatan Agama. Dia tak campur kuali tinggal. Tak campur lah. Tapi makan dekat-dekat dengan apa Indai lah. Mesti duduk dekat rumah bapa angkat, mak angkat tadi lah. Rumah panjang lah. Rumah panjang ni panjang tak? Memang panjang betul Panjang. Semua saudara-saudara. Maknanya rumah panjang ni semua adik-beradik saudara mara semua lah dalam tu. Bersaudara semua lah. Banyak pintu. Zuri tak ada duduk rumah panjang? Tak. Sebab dia pun tak pernah. Orang Melayu. Itu Iban. Iban betul juga. Ingatkan Iban. Tak.
Muka je agak Iban sikit. Tapi bapak saya pernah cakap Iban. Pernah cakap Jakub. Dah duduk sana kan lama. Tak, bapak saya orang Kedah. Lepas tu duduk sana? Mak saya orang Sarawak. Mak orang Sarawak lah. Belajar dengan mak lah. Maklumlah bercinta kan. Mesti belajar bahasa sekali. Itu pengalaman siapa? Zuri pula macam mana? Zuri, pengalaman berada di Melaka. Saya berada di Melaka. Sebab sebelum ni memang ada kat Johor. Tadi duduk di Melaka, bekerja di Melaka Saya tak banyak sangat pengalaman lah. Okay. Kalau kat Melaka ni, sebab saya dah berumah tangga kan. Okay. Saya ikut suami saya orang Jasin. So tak ada banyak sangat pengalaman lah. Tak ada. Cuma okey je, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada yang pahit lah Cuma dekat Melaka ni dulu orang kata orang Melaka ni kasar-kasar. Kasar, betul. Saya pernah terikut. Sebab bila orang luar dia dengar kita berborak, dia ingatkan bergaduh. Betul. Saya dah takut. Bergaduh dia tu. Padahal bukan pun berborak je. Lepas tu saya first time dengan suami saya tu, dia kata, marah saya ke? Tak lah. Tapi nampak macam kasar kan. Orang Melaka nampak kasar. Betul tak guys kan? Kasar tapi hatinya baik lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Hati baik orang Melaka. Macam Finas. Hati baik. Tengok garang semacam garang Finas. Tapi hati dia baik. Nak tahu Finas? Okey, episod seterusnya. Kalau nak tahu macam mana Finas, akan datang. Coming soon ya guys Kita akan bawakan untuk anda Finas pula nanti, okey. Jadi itu pengalaman-pengalaman lah anda berdua dapat kita kongsikan sedikit bersama dengan penonton-penonton kita di TikTok dalam podcast khas hari ini sempena dengan Hari Malaysia yang kita bawakan kepada anda di Melaka FM ni sendiri dalam kita punya podcast Gasak Kaula. Jadi insya-Allah sebelum kita nak ke penutup, kita ada lagu yang terakhir ni. Kita nak nyanyi ramai-ramai. Okey, dan kita sama-sama kibarkan jalur gemilang kita Yang mana ada dekat rumah tu sama-sama kita raikan, sama-sama kita nyanyikan bersama dengan lagu ini. Saya Anak Malaysia, lagu yang pernah dipopularkan oleh Dr. Sam. Alright. Bulan 8 kita merdeka setelah dijajah oleh orang Inggeris, kamikaze dan Portugis. Nyanyi sama-sama guys. Dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin, hidupnya mewah. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Melayu, Cina, Iban, India, Kadazan, Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Walaupun cantik negeri orang, tentunya Malaysia cantik lagi. Melayu, Cina, Iban, India, Kadazan, Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera.
Ya, itu dia saya anak Malaysia. Terima kasih pada anda yang terus dan terus daripada awal tadi sehinggalah ke saat ini. Okey, sebelum kita nak menutup tirai, kita bagi peluanglah kepada Wan dan juga Zuri mungkin ada ucapan sepada dengan Hari Malaysia ni. Silakan Wan. Selamat menyambut Hari Malaysia. Semoga perpaduan ni kekal lah selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey Zuri. Selamat Hari Malaysia. Semoga kita sentiasa dalam dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah dia ya guys. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya untuk minggu ini sepada dengan Hari Malaysia pada hari ini 16 September. Terima kasih kepada Safwan dan juga terima kasih kepada Mazuria yang telah pun sudi untuk menjadi tetamu saya pada hari ini, insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi di lain masa untuk podcast yang seterusnya bersama dengan rakan saya nanti. Jadi apa pun terima kasih atas sokongan anda yang mana dah tap skrin tu, terima kasih. Yang mana dah share live kita pada petang ini, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan ya. Semoga Allah merahmati anda semua, semoga Allah memberkati anda semua dan memberikan kesihatan yang baik untuk anda semua. Teruskan dan teruskan menjadi pendengar radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Malaysia untuk anda. Terima kasih kepada rakan tugas saya, rakan teknikal yang bertugas pada hari ini ya. Terima kasih juga kepada Ketua Kombo Melaka FM Saudara Hasri Hasan dan juga seluruh pengurusan Jabatan Penyiaran Malaysia, terutamanya kepada pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia dan semuanya ya. Jadi terima kasih kerana terus memberi sokongan kepada kami di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.